Masa 2018, Hospital Pasir Gudang dah nak siap. Dapat arahan daripada Putrajaya untuk batalkan, hold dulu. Siapa yang susah? Rakyat susah ke orang atasan yang susah? Rakyat yang susah. Saya yang bersuara konsisten untuk 4 tahun, konsisten untuk buka Hospital Pasir Gudang. Dan hari ini pun Alhamdulillah lah buka. Itu pun dengan separuh saja staf yang bekerja. Doktor tak cukup, kaki tangan pekerja tak cukup. Okey? Kelulusan Hospital Sultanah Aminah II pun belum lulus lagi. Jadi benda-benda macam ni yang melewat-lewatkan pembangunan negeri Johor adalah kerajaan persekutuan. Jadi jangan datang sini cakap benda bukan-bukan macam seolah-olah rakyat tak dilayan dengan baik ataupun macam seolah-olahnya kerajaan yang mentadbir tidak membuat kerja. Kerana saya monitor kerajaan saya. Saya pastikan kerajaan ni buat kerja. Kalau tak buat kerja, awak boleh tanya Datuk MB, awak boleh tanya Datuk SS, sampai kadang-kadang pukul 3 pagi pun saya call. Cakap kenapa benda ni belum siap. So saya tak suka janji ataupun cakap dongeng. Saya ni executioner. I like to execute. Apabila ada visi, mesti kita laksanakan. Kerana visi tanpa pelaksanaan adalah satu halusinasi. Jadi this is the problem yang Johor is facing sekarang ni. Inilah masalah yang kita tengah berdepan sekarang ni. Kita berdepankan banyak sangat orang yang suka memberi satu teori tetapi tidak praktikal apa yang boleh dilaksanakan on the ground.